Tadi pejuang Syria dah buat perangkap untuk orang Bempers yang masuk kawasan luar Damsyik. Dan menimpa dekat orang Bempers ada 6 orang cedera. Orang Bempers melaporkan 6 orang cedera. Tapi wallahu alam ada orang yang mampus daripada orang Bempers. Lepas tu diorang tinggalkan kenderaan diorang dan lari. So helikopter dah turun ambil orang cedera. Lepas tu orang Bempers buat serangan udara dekat Beit Jin di luar kawasan Damsyik. Kena 13 orang syahid. 13 orang syahid daripada wanita, budak kecil dan berjuang Syria. Sampai sekarang ada orang cedera daripada orang Syria di kawasan Beit Jin, tapi orang Bempers kepung kawasan itu dengan drone-drone dan halang semua pertahanan awam sampai dan kereta ambulans. Jadi orang Beit Jin tengah pindah ke kawasan lain sementara. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemungkinan orang Bempers akan masuk ke kawasan itu dan akan buat serangan lagi.